Dalam keadaan ekonomi yang tak menentu sekarang ni kan, simpanan yang paling selamat sekarang ni adalah emas. Kenapa kita kena simpan emas? Salah satunya sebab dia lindung nilai duit kita. Sebab apa tahu, duit ni makin lama dia makin susut nilai. Dulu RM50 kita beli barang dapur penuh kan, penuh troli. Sekarang pergi kedai Aceh tengok. Sekarang dapat apa je yang? Tapi kalau kita simpan emas, nilai je tahan lama. Malah makin naik ikut masa. Lagi satu, emas ni dia mudah cair. Nak pakai duit pergi gadai. Tanpa kita jual emas kesayangan kita tu. Alhamdulillah tadi masa pergi collect emas, terjumpalah budak daripada live. Jumpalah di alam nyata ni. Alhamdulillah masing-masing nak collect emas. Kalau korang betul-betul serius nak lindung simpanan dan masa depan kewangan, mula simpan emas dengan cara yang betul. Okey, siapa nak beli 50 gram tu boleh hello kat Ros. Okey. Ni bonda emas tadi datang daripada Kelantan untuk pergi collect emas lah. Dan pada masa yang sama, daripada Kelantan datang tu. Okey, pada masa yang sama kami akan menghadiri bengkel usahawan emas pada hari Sabtu ini. So nanti hello-hello lah nanti kat bengkel usahawan emas tu tau. Okey, jumpa kat Seremban Sabtu ni. Bye. So kepada siapa yang nak simpan emas tu boleh contact Kak Ros ataupun klik link di bio. Okey, bye.